membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Dilindungi dengan selamat. 13 Oktober 2025. Mazmur bab 121 ayat 5 hingga 7. Tuhan ialah pemeliharamu, Tuhan ialah naunganmu di tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakitimu sewaktu siang, atau bulan sewaktu malam. Tuhan akan melindungimu daripada segala kejahatan, Dia akan melindungi jiwamu. Di zaman dahulu, Raja-Raja Parsi dilindungi oleh pengawal pribadi yang dikenali sebagai 10,000 yang abadi. Sudah tentu para pengawal ini akan kekal abadi. Mereka yang mati terbunuh akan digantikan dengan segera. Ini memberi gambaran bahawa tentera demikian tidak boleh mati. Kita tidak memerlukan pengawal pribadi seramai 10,000 orang untuk perlindungan dari kejahatan. Kita hanya memerlukan seorang penjaga yang benar-benar abadi. Tuhan ialah pemeliharamu. Tuhan ialah pelindung, penjaga pribadi dan perisai kita. Menurut pemazmur, Tuhan juga ialah naungan di tangan kanan kita. Mungkin kita tidak sedar tentang perlindungan daripada matahari, tetapi di padang pasir, naungan adalah tempat perlindungan dan istirahat yang menyelamatkan nyawa. Tuhan menyediakan perlindungan dan naungan demikian untuk kita. Tuhan akan melindungimu daripada segala kejahatan. Dalam doa Tuhan, kita memohon bantuan dan perlindungan daripada Tuhan. Selamatkan kami daripada yang jahat. Apakah kejahatan yang mengancam kita? Dunia kita penuh dengan banyak perkara yang baik. Kita menikmati anugerah perumahan, keluarga dan sahabat handai. Kita bersukacita dalam keindahan dan keagungan ciptaan Tuhan. Namun kita tidak dapat menafikan bahawa kejahatan memang wujud di dunia ini. Keganasan dan jenayah, peperangan dan pertengkaran mencemarkan ciptaan Tuhan yang baik. Kadang-kadang, kejahatan ini wujud di sekitar kita. Kejahatan dan kegelapan dunia adalah daripada roh-roh jahat. Musuhmu iblis merayau seperti singa yang mengaum mencari mangsa. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Seperti mana Yesus menolak godaan iblis, kita juga menolak iblis dan segala kejahatannya. Dengan bantuan Roh Kudus, kita berdiri teguh dalam iman, dilindungi oleh Tuhan yang menjadi penjaga dan naungan kita. Tuhan memelihara kita dalam jagaannya. Dia melindungi kita daripada iblis kerana untuk satu ketika, Yesus membiarkan kuasa kegelapan dan kejahatan mengalahkannya. Yesus mati di atas kayu salib kerana menanggung hukuman kematian untuk dosa-dosa kita dan segala kejahatan dunia. Dia dikuburkan dalam kegelapan makam. Kemudian, pada hari ketiga selepas kematiannya, Yesus bangkit semula dan hidup dalam kemenangan ke atas dosa, maut dan iblis. Kita berdoa dengan kata-kata Yesus, "Lepaskanlah kami daripada yang jahat," dengan keyakinan bahawa permohonan kita telah dijawab sebelum kita mengucapkannya. Dengan kepercayaan kepada Tuhan kita yang telah disalib dan bangkit semula, Dia menjadi pemelihara dan penaung kita. Kita berkata bersama-sama dengan Rasul Paulus, "Tuhan, Hakim yang adil itu, akan mengurniakannya kepadaku pada hari itu, bukan kepadaku sahaja, tetapi kepada semua orang yang merindu kedatangannya." Kita berdoa, "Tuhan, lepaskan aku daripada kejahatan dan peliharalah aku dalam naungan-Mu." Amin.